Assalamualaikum. Ramai orang tanya pasal bila nak pergi Malaysia. Rana balik rumah lama dah. Mari kita nak royak. Kita dah isi ni lah dekat seminggu dah. Cerita ni kita nak royak tapi sebab kita tak ada kita nak cerita ni sebab gapo kita duduk rumah lama dah. Sebab kita ni dalam 4-5 hari lepas dah. Tak ada sungguh pergi mana-mana. Kita ada kerja sungguh rumah ni. Pasal kita nak buat keduri. Keduri nikah adik ipar kita. Belakang dah nampak ni. Jadi sebelum ada 4-5 hari nak hari buat keduri dah. Jadi kita ni tak ada. Mana kena belah papai. Buat pak orang basuh pinggan. Jadi kayu api. Pasal kayu api tu. Jadi boleh kita pun mujulah. Ahli-ahli kampung ni bagi pokok-pokok. Orang panggil kampung pokok dokong. Boleh juga lah 2-3 pokok. Jadi kita ni start mutu bawa mesin nebel ke apa gitu. Tebel pokok kayu. Kayu ni kayu api ni. Kat depan rumah orang. Jadi kita muju. Orang kampung-kampung ni jadi sokong kalau nak buat gapo-gapo dah. Jadi nama hok tu bui, hok tu gapo dah. Lepas tu selepas pada ambil kayu api tu. Jadi ya kalau nak buat duri ni kadang-kadang lauk lagi kau tu nak sayur. Sayur fikir-fikir nak cari gapo ni. Batai keladi tak ada. Pucuk kelek tak ada kawasan ni. Jadi ada sebelah kampung tu, kampung sebelah Jingo tu, kampung orang panggil kampung Koloway. Koloway tu jadi dia telefon mari ke sebelah tua kita. Atau pucuk mudu. Ada rumah di kampung dia. Jadi kita dengan ibu-ibu gapo ni dah mau ajak kita pergi temel lah, kita temel dah mau cari pucuk mudu tapi banyak kita nak royak pucuk mudu. Dalam kawasan gapo orang panggil kebun getah. Ya duduk atas pusu-pusu gitu. Dia duduk dalam kebun getah tu. Jadi kita boleh hari tu rasa 5 guni. 5 guni. Payah di pawila kelik dah. Kelik. Orang rumah tu tunggu dah. Dah orang pakai cicir ke malam tu dah. Cicir pucuk mudu je kena cicir gitu macam dah. Cicir kecil-kecil kan lagi. Dia kena cicir sudah cicir kita rebuh asal kita dengan dia belakang ni. Rebuh. Dalam 4 kali rebuh lah. 4 kawah sampai ke malam. Ya pergi tu betul tu rupa ya hak yang masak tu macam pucuk kelek. Pucuk mudu. Pucuk mudu. Boleh sampai tengah malam agak. Jadi pak kita semua ni jadi kerja tu lah dalam masa 4-5 hari tu. Sampai sudah kemah tidur sini. Jaga barang sebab orang-orang barang pasal kek moh gapo sini ni. Jadi pak kita ni kerja keras sikit lah dalam sehari 2 ni. Sampai ke hari ni demai pula kita lepas demai. Okey, lepas tu masuk pagi esok tu dah. Masuk pagi esok tu boleh ahli-ahli kampung sebelah lelaki ni dah. Tak kira sebelah lelaki sebelah perempuan dah, tapi hok lelaki ni mari koyak nyo kukunyo nak buat kakak gula tu esok dah. Jadi ada kau ibu-ibu gapo pun mari. Jadi 2 hari ke sehari nak buat lagi. 2 hari sehari tu dah. Tak ingat tak pasti kat dah. Jadi mari tu dah. Perisi ikan gapo jadi banyaklah kerja. Jadi kita pun tengok dengan dah alhamdulillah jadi orang bakal mari dah. Gembira jadi bukan kata jadi tolong menolong. Jadi bukan kita nak buat keduri jadi kita suruh orang dah penat dah. Jadi akak-akak rasa belaka. Kemas situ, kemas. Jadi sebelah laki pun koyak nyo tak tahu, koyak nyo. Koyak nyo hok tu koyak, hok tu belah. Hok tu jukuko dah. Jukuko. Jadi gapo ke manggil? Gapo kita sebab tu pagi pula dah. Pagi kita kena pergi itu daging dah. Itu gapo daging dah. Nak atau sudah ambil daging tu dah. Tapi malam pak sama pula mari ramai dah pak otak daging. Nak atau apa tak apa mari tolong
Dua tak kampung dah. 3. Lepas tu panggil Pak Kota lari, gapo lagi dah. Jadi kita dah malam tak nak buat gapo kita. Tak betul. Orang lain buat kerja belaka. Kita terima kasih tu. Kita terima kasih. Hok je buat kerja tu dah. Okey, malam esok kena buat keduri dah. Malam esok kena buat keduri. Okey, selepas daging gapo kita dah apa ku apa dah. Amujo ni ada ni pemuda-pemuda kita cuba pusing kamera ni. Dia tunggu makuk pinggir. Kita tak ada bimbel atau orang curi, orang gapo dah bimbel kawasan kita ni lembu banyak. Aku nak kaca di lembu. Okey, payah di masuk pagi esok tu dah. Gaduh dah. Gaduh pakak mari nyo kali lagi dah. Oh, dari mana-mana mari belah nyo, koyak nyo pula kali lagi. Tak cukup nyo gitu. Oh, nak boleh sapah hari sana. Tapi dah kita nak oyak tu dah. Nak oyak dalam video ni dah. Kita nak wis setiap kampung ni dah. Tempat lain pun buat gini pun. Tapi kita wujud benda gini sebab atau nak buat keduri. Nak buat keduri gapo. Jadi siapa kau hari siapa kau hari ni dah. Hari bewah malam dah. Apa hari nikah ni dah. Dia mau tak tinggal. Kau ramah gapo dah. Ada hak buat pulut. Pulut apa? Pulut semangat pulut apa? Pulut kuning dah. Pulut merah nama Kak Mi tu, Kak Mi. Anak mula. Dia kalau pulut tak payah tinggal dia. Dia duk masak ke bawah pokok kayu kata. Payah kita dah. Dalam juga pagi letih dah. Sampai kemarin udara pun panas dah. Tapi kita terima kasih pemuda-pemuda tempat kita tu. Pemuda ahli kampung walau ibu-ibu, bapak-bapak, kita terima kasih semua sebab kita gapo ke mari kerja sama, memang kerja sama sungguh sebab kita. Kita sama. Dia orang mari tolong. Payah dia penat dah kita dah. Sebab kita pun gapo ke mari air pun tak ada dah. Kena pakai taki air. Taki air berapa kali tambah air dah. Apa kali tambah air. Penat. Kalau dia mau tak tolong kita sakit. Okey, boleh apa hari sana kita basuh ringan sikit. Boleh pakai semak lepas orang lain dah buat kerja lah. Kita tuai rumah dah. Lepas orang lain tapi terima kasih. Kita terima kasih semua. Tak kira ibu-ibu, bapak-bapak orang kawasan ni saja kalau tengok video ke orang kawasan mana-mana dah. Hok mari makan keduri di kampung Tanok ni dah. Kita terima kasih semua. Walaupun jauh pun dia mau mari, walaupun minyak sekarang ni minyak mahal pun dia mau akan sapa. Kita terima kasih. Kalau hok tak mari pun dia mau ada urusan lain pun hok tu kita tak ada kata gapo. Dia mau tak boleh mari buat kena dah. Hok mari tempat keduri orang panggil pulut. Pulut kalah dalam kampung Tanok ni. Kita terima kasih. Okey, jadi kita hari ni pun penat. Kita demai pula. Ni pengatih hok lelak ni. Ni orang panggil gapo? Yateh. Sengai. Mari kita nak pesan gapo lagi? Pemuda nak pesan gapo lagi ni? Ada. Ada dah. Letih dah. Lepas tu, kita atas sekat ni dulu dah. Kita nak raya atau ramai kita tanya. Kenapa tak pergi Malaysia? Lama tak pergi Malaysia dah kan? Nak pergi bila? Lepas-lepas ni kita nak pergi dah. Terima kasih tu tengok video kita. Sekat ni dulu dah.